pekerja adalah bonding sesama pekerja. Bonding sesama pekerja, and then maybe our employee and family relative of munculkan ni. Okey, program PSR bagi ni bagi saya baguslah untuk membantu kita. Fan, kalau tengok fan Jepun kan, lepas sikit habis jadi kita sampah. Macamnya ramai lebih besar kuantiti peserta yang terlibat dengan ketibaan peserta-peserta konvoi. Konvoi CSR. Macam mana perjalanan hari ni? Okey? Alhamdulillah. Brum. Marshal mana? Marshal? Oh, Marshal. Okey, Marshal. Perjalanan hari ni okey? okey, alhamdulillah. Tak ada traffic jam Kelajuan berapa? Sebab dia laju pun 1.3 tadi. 130. Tapi average banyak 100 je. Average 100 Oh. cakap Apa tadi? Motor ni bising tak? bising. Yang bising. Bising je lebih, lajunya tidak. Bising ni kawan. tak cakap tahu. Oh, motor baru kita belum review lagi Oh, ini ahli-ahli jogging. So program kita pukul apa start ni? I think apa tak tahu. 8.30 pun belum tentu. Kena pasir dia tak kena, dia tak Oh ni, mana ni kalau kutip sampah ni banyaklah dapat sampah ni kalau pakai kasutnya ni. dia tangan yang kutip, kaki jalan. Tengok, specialnya Adam macam pakai kasut Tak pantai. menang, tak slip. Dia Dia- Dia apa nama, waterproof ke? Bukan waterproof, dia tak waterproof tapi bila Oh. dia nanti dia kering. cepat kering. Susi lah tak. Ini bukan kuf kuf. Bukan, kuf. Apa tu? Apa wakil kerja orang? Encik Hairi. Cik Hairi. Ni Azri ni kan? Southern Zone Test Johor. Lepas sikit laju sikit lah. Oh, Pak Imam boleh ukur juga Alah. Dia dekat sini je. Bakor nyamuk. Bakar galau. Bakar teruk ni. I did it all, I played pretend, I moved the mountains to be your friend. I wanna know if it mattered. I would have gone to war for you, I would have bent the earth. Apa dia? Dapat apa? Makanan? Akak dah makan ke? Nak breakfast? Belum. Kuih tak? Gaji makan. Baru nak makan. Tak baiklah. Kita tak makan, kita bawa. Kita pun nak makan tau. Ada lagi satu flavor. Apa? Bingkong. Yang ni flavor apa? Sama juga itu labu. Oh, labu. Something about this has changed. I wanna feel you close again. Don't let go. I don't want this to end. Remember the start when back in my heart again. Like blood on a pen. Would it matter then? When everything starts to fade, I'm not like it's yesterday. What it all comes in.
Hey. Encik Hari adalah pegawai yang bertugas daripada Kejora untuk hari ini. Encik Hari. Okay, saya ni Muhammad Ahir Ramli lah, antara anggota yang ditanggungjawab untuk jaga kawasan Tanjung Balau ni lah. Okey, saya mengucapkan, saya mewakili pengurusan Kejora mengucapkan terima kasih lah di atas syarikat apa ni? Luwata. Daripada mana? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Kerana sudi hadir ke Pantai Tanjung Balau ni lah. Mungkin ada yang pertama kali, mungkin ada dah banyak kali untuk menjayakan program CSR pembersihan pantai. Okey, program pembersihan pantai ni memang rasanya hampir tiap-tiap minggu ada je. Memang ada kat ni lah. Lepas tu kita pun ada kontrak kebersihan daripada situ lah. Border yang dekat sungai tu sampai dekat JT sana tu. Itulah sepanjang tu. Itu sepanjang pantai lah. Kalau untuk kawasan yang atas tanah ni, kawasan sekitar ni lah. Tapi terpulang lah. Saya rasa kawasan ni memang bersih lah. Lagi satu, kalau dah siap untuk kutip-kutip sampah ni, sampah kumpul setempat saja. Kat sini ke, nanti kita ada kontak besar yang akan kutip. So, ada apa-apa lagi pertanyaan? Sampah tak? Okay. Kalau kutip dia dah daun tu, Boleh kan? Kutip je. Ada nampak kutip. Dia sebenarnya dia bersih je cuma Kita memang ada duit cak kutip dulu. kita memang jaga kebersihan lah sebagai tu anak aduan daripada pihak awam. Okey. Semua orang okey? Kalau So kita punya pukul berapa kita start? Apa? kita akan stop dekat sini paling lambat pukul 11. Kita akan buat distribution untuk lunch dan kita akan buat distribution untuk petrol allowance lah dekat sini. Kita akan kumpul kat sini. Sampah yang ada kita kumpul kat tong yang sana lah. So senang. Jangan banyak-banyak tempat. So nanti senang dia punya kontraktor untuk collect. Okay. Jaga keselamatan masing-masing. Jangan tengok laut pergi lompat tau. Nanti dah habis nak lompat ke laut. Kita benarkan. That moment inilah regulation dia. Tapi kita ada penyelamat. Kalau agak lebih-lebih dia akan jerit. Itu national champion tau tu. Cuma kalau nak ni kita ada kawasan lah yang lepas daripada yang kita blok tu tak boleh pergi lah. Itu main kawasan orang lemas selalu. Oh. Kawasan depan ni boleh. Selepas event nak pergi berenang, kau lentang ke kita benarkan. Masuk cecah kaki penyelamat jerit. Itu saja. So Ini untuk ni untuk hari ni parking saya bagi cuma. Tandas pun boleh masuk cuma. Cuma maklum je lah. Daripada syarikat apa saya ada maklumkan dengan petugas tandas dengan parking. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, Terima kasih Cik Hari. Sama. Okay, partner-partner lah. By pair lah. Jangan seorang-seorang nak takut. By pair. Takut nanti macam dapat kepala je kat air. kepala je kat air. Kita ikut apa yang berapa kita ada konsultasi. Tapi kalau rasa nak jalan-jalan ke masuk kampung pun boleh. Okey. Pantai kampung sana kita boleh bawa. Terima kasih. Kalau nak guna gelap, lupa tak ada bawa gelap. Hai tadi. Jangan aku benar kedua. Semua berjaya dikutip. Sampah pertama. Jatuh. Sampah pertama. Kita rekodkan sampah pertama yang berjaya dikutip. Mana ni takut dikutip ni? Oh. Tak kuat lah. Mana di tangan ni? Bagi awal sebenarnya tapi lambat rekod. Ada umur sikit je. Tahu pun boleh kan? Tahu pun boleh. Action dulu. Ya apa glove? Mana dulu? Tunjukkan air yang paling hasil banyak air selepas masuk. Jom kali. Target mana Nos? Kaki ujung tu je. Ujung sana Sana dijangka banyak sampah lah kat sana Sana je. Itu kat pulau tu. Sebab pulau. Pulau tak pergi pun. Okey. Selamat.
Tembaga. 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 Asingkan. Charging kat K4. Oh, ni cenderati. Yang ni bahagian mainan pantai apa semua ni lah. Betul. Dia bukan karnival apa Bukan bang. Memang hari-hari ada Ha? Memang hari-hari ada macam ni lah. Dia Dia ke hari Sabtu lah. Sabtu Ahad lah. hari biasa kurang bang. Kita jaga satu Ahad. Sambut Oh, ya hari biasa pun tak ramai. Ha? Karnival. Karnival? Bulan depan. Minggu depan? Minggu depan lah. Dekat mana? Sini lah? Kat sini Pesta Balau. Pesta Balau. Oh, minggu depan Minggu depan. Hari sepanjang seminggu ke ataupun Dia 3 hari. Jumaat Sabtu Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad? Kalau abang datang hari Jumaat Sabtu Ahad minggu depan lagi cantik. Memang Lagi cantik, meriah lah. Memang meriah betul lah. Sampai malam ke siang saja? Dia malam ada artis semua. Oh, ada artis semua? Kita ada jadual dia macam program apa setiap jam tu kan. Ada macam-macam lah. Karnival. Ada program semua kan. Malam biasa sampai pukul 10, 11 lah. Bulan tu lah. Program CSR hari ni? Okey, program CSR pagi ni pada saya baguslah untuk membantu dekat kawasan-kawasan mana ada alam sekitar, mana kita cuba bersihkan kawasan-kawasan yang ada dengan komuniti kita yang ramai ni. Alhamdulillah lah kita boleh cuba settlekan sikit-sikit. Okey, itu je lah. Jadi macam mana aktiviti ni dalam memupuk kesedaran di kalangan masyarakat terutama di Lubata? Okey, pada saya pun aktiviti ni memang boleh kita memupuk kesedaran kita di Lubata dengan kita menjaga kebersihan kita, mana menjaga kawasan kilang yang ada semua, mana kita boleh bersihkan mana-mana tempat yang ada. Contoh yang ada kat sini lah yang kita ambil sebagai contoh. Jadi kat tempat kerja pun samalah, boleh dia apply juga Syazul? Dekat tempat kerja kita boleh apply sama-sama. Mana kita boleh maintain dengan apa yang kita buat sini, kita boleh maintain dekat tempat kerja kita lah. Itu sebagai contoh yang terbaik kat sini lah. Okay, baik. Terima kasih Syazul. Sama-sama. Macam mana program CSR kita pada hari ini? Pada pendapat Cik? Bagus. Sepatutnya kita buat tiap-tiap bulan pun bagus juga lah untuk menimbulkan kesedaran pada satu untuk komuniti luaran dan juga masyarakat. Mana ni budaya yang kita nak Ya, kita pun tengok war-warkan. bola kan. Kita tengok rasa terharu lah tengok fan, kalau tengok fan Jepun kan. Lepas game habis jadi kutip sampah. Macam ni lah bawa pasir hitam ni. So ni satu contoh yang kita praktikkan budaya yang baik macam ni Cik Azri Ya, patut kru Tanjung Balau kena buat tempat mengisap rokok jugalah, sebab saya tengok setiap inci pantai ni ada botol rokok. Oh, ni saranan yang nak dipanjangkan kepada betul, pihak betul. pengurusan Tanjung Balau. Tolong sampaikan. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cik Azri. Apa yang diharapkan daripada aktiviti CSR pada hari ini? Ini kali adalah dalam bulan ni actually ialah World Environment Day. Oh, Okay, so kita pun cuba ambil kesempatan kan opportunity ni untuk jalankan tugas lah, one of the CSR program lah, untuk kita readykan environment, bersihkan, sebab ini tempat yang pelancong kan, so banyak orang ramai nak datang, so pastikan tempat bersih is part of the, it's good lah, it's good for the, I think so ini part of our contribution also lah. contribution for the social lah. So
pasal dia work environment day kan, month kan, so kita pun program kita pun ikutlah apa yang rancangan lah. Maybe nanti kita ada lain bulan, dia ada lain makna, macam kita jalankan program yang lain yang sama dengan apa yang Tema tajuk tema dia lah. Okay. So untuk Luvata macam mana? Apa harapan untuk Luvata dengan ada program yang sebegini? Kita one of the CSR program lah. So harap kita juga bawakan pekerja-pekerja kita. So mereka pun bawa message ni kepada kawan dia, relative dia. So dia walaupun dia datang sini buat sikit aktiviti lah macam fun kan, but nanti dia balik dia boleh sharekan dia punya experience kepada lain orang. So ini pun boleh wujudkan satu awareness lah kepada bukan hanya syarikat dia, maybe our employee, punya family, relative, or munculkan improve dia orang punya kesetaraan kepada environment. Ini yang aim kita nak buat. Baik, terima kasih Encik Wong. Ganti tak sikit. Okay. Kita bersama pengarah program pada hari ini. Ya, Kenalkan diri. saya kena pegang. Okey. Nama saya Aisyah. Saya selaku ketua program untuk beach clean up dekat Tanjung Balong hari ini. Apakah yang kita harapkan daripada program? First of all, ini adalah benda first time, bukan first time lah untuk Luvata, sebab sebelum ni kita pernah buat, tapi dah sangat lama. Ini adalah anjuran yang kali kedua untuk Luvata rasanya. Kita harapkan untuk pekerja adalah bonding sesama pekerja. And then kita Contoh bonding. Bonding sangat. And then kita nak menerapkan untuk awareness jaga persekitaran, sebab kita buat sempena dengan hari menjaga alam sekitar sedunia. Itu saja. Alright, terima kasih. Kita akan teruskan lagi aktiviti. InsyaAllah kita akan teruskan lagi aktiviti ni di masa hadapan. Mungkin di tempat yang lain. Okay, terima kasih. Ini makin menyepahkan ni. Tak ada kena ambil ni. Kat ni ni. Pengaruh. Ramai training, ramai kita bersihkan. Lepas ni kita buat CSR, bersihkan inilah lane bowling pula. Kita dah tahu dah siapa yang. Sam, terangkan aktiviti apa yang kita buat hari ni. Okey, hari ni kita membuat aktiviti CSR sempena environment, world environment. Apa benda tu? Pusing belakang tengok. Kat belakang baju tulis. Oh, ada tulis? Ada. Oh, tak ada. Dalam banner tu ada. So kita expect mungkin dalam pukul 11 kita settle bahagian dekat sini, dekat Tanjung Balau ni lah. Harap benda ni memberi manfaat kepada semua manusia lah. Macam mana manfaat yang kita boleh dapat? Seperti slogan Luvata lah. For people, society and the earth. Harap benda ni boleh kita buat selalu lah. Aktiviti sosial macam ni. Bagus. Okey, terima kasih Encik Sam. Dia punya mata tak boleh nampak terang sangat. Okey, bersama kita Encik Adam, Pegawai Keselamatan Environment dan Kesihatan Pekerjaan di Luvata. Encik Adam, boleh terangkan apa aktiviti yang kita buat pada hari ini? Hari ini aktiviti kita adalah under ESG, environmental punya program, mencuci pantai, cleaning
clean up beach pantai Tanjung Balau. Jadi ini adalah satu program ESG yang under corporate jugalah, yang untuk kita nak buat satu program yang kita kena masukkan dalam report Lubata punya. Terus terang. Okey. Jadi sambil-sambil tu menyedarkan awareness kepada pekerja semua betapa pentingnya menjaga alam sekitar. Okey, itu saja. Terima kasih. So apa harapan di masa hadapan dengan adanya program yang sebegini? Kita akan teruskan. Harapan kita dapat komitmen daripada pihak management. Jadi bila ada bajet untuk kita buat program-program segini, libatkan lebih ramai, lebih besar kuantiti peserta yang terlibat dengan program bermotosikal dan juga Lokasi lagi jauh. lokasi yang lebih jauh. Mungkin kita akan propose pada kita punya management lah untuk yang lebih baik. Cameron Highland. Mungkin mungkin Akan diusulkan pada pihak pengurusan ya insyaallah. Sebab lagi jauh dengannya kesedaran lagi tinggi lah. Mungkin lah insyaallah, sebab dia kesedaran keselamatan ada, keselamatan alam sekitar ada, tempat-tempat yang penting macam tempat-tempat riadah orang nak buat ni tapi dikotorkan. Jadi kita nak bagi kefahaman kepada dia, dengan cara dia faham, dia sampai kepada anak-anak dia, anak cucu dia. Jadi benda tu akan meluas lah, Menjadi satu budaya lah. ya. Betul. Betul. Tadi saya berminat dengan kesedaran keselamatan tu. Jadi alasan yang kukuh kalau untuk kita ride lagi jauh lah. Jadi bila kita berkonvoi ni, ada yang guide, ada yang menjaga satu sama lain, mengingatkan. Jadi cara pemanduan yang selamat. Bila kita seorang ni, kadang-kadang kita lupa diri. Jadi bila ramai-ramai ada yang Kalau guide. ramai jadi lupa diri. Tidak, kita dah tua semua. Okey. Harap-harapnya semua berubah lah. Itu zaman muda lain. Makin tua, makin beringat lah. Banyak lagi yang nak ditanggung. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Adam. Kata lah. Terus tengah. Kursi mana kantin. Cik Ta, macam mana kegiatan snooker? Kegiatan snooker ni sangat menyusahkan ahli-ahli GMT. Sebab dia menyebabkan kita punya silaturahim yang akan jadi renggang. Disebabkan ada gap yang besar, jurang yang besar. Jurang yang besar. Bila kau tak pro, kau duduk table lain. Oh. Bila kau beginner Diskriminasi. Diskriminasi. Bila kau tak erti main, duduk di hujung. Maknanya tak boleh nak buat CSR lah untuk snooker ni. Tak boleh, kita tak boleh usulkan ke atas snooker ni. Kita kena buat high rate assessment. Kena ada heran High assessment. Tengok risiko apa yang jadi. Interviewer.